Malaysia, sekitar 18 orang diisytiharkan bankrupt setiap hari. Dan yang paling membimbangkan, hampir 60% peningkatan kes melibatkan golongan bawah umur 30 tahun. So, kalau anda nak elak bankrupt di usia muda, ini 5 tips penting yang anda wajib tahu. Ada satu soalan penting yang anda kena tanya diri sendiri. Hutang ni betul-betul perlu ke? Anda kena faham betul-betul tentang faedah, tempoh bayaran dan kesan hutang terhadap kewangan jangka panjang. Bayar ansuran ikut masa dan elakkan hutang untuk barang mewah yang nilainya cepat jatuh. Next, jangan terikut-ikut dengan budaya flex. Bila kita tengok orang lain bercuti, tukar telefon baru atau beli barang mahal, kita pun rasa nak ikut. Cuba kekalkan gaya hidup sederhana. Bezakan antara keperluan dan kehendak. Ingat, lebih baik hidup sederhana sekarang daripada menanggung hutang bertahun-tahun nanti. Kalau anda kerja keras tapi duit tetap tak cukup, mungkin masalahnya bukan gaji, tapi cara urus duit. Sebab tu, penting untuk mula belajar asas pengurusan kewangan seperti buat bajet, urus hutang, simpan duit dan pelaburan. Anda boleh mula dengan cara mudah seperti baca buku, dengar podcast atau join kelas online.